Betul lah. Iyalah, tak sama macam kat bandar. Apa yang kamu bertiga buat tu? Nak berkemah dalam hutan, kenalah bersedia. Aku ada peta hutan ni. Masih guna peta kertas lagi? Tengok ni. Inilah peta elektronik rekaan aku. Aku akan rakam semua penggembaraan kita. Balik nanti, bolehlah kita tengok dekat skrin besar. Baiklah, jom kita masuk hutan. Wah, tak sangka. Dalam hutan pun ada padang pasir. Hebatlah. Hello semua. Lily, pandanglah sini. Senyumlah sikit. Aku tengah minum ni. Janganlah rakam dulu. Takkanlah rasa malu juga. Nantilah baru rakam. Tutup kamera kau tu. Lily, awak nampak lebih cun lah bila naik marah ni. Mungkin kita patut buat awak lebih marah lagi. Betul tak, Lala? Betul tu. Aduh, kena kepala aku lah. Kenapa tempat ni tak ada dalam peta? Yelah, tempat ni juga tak wujud dalam peta elektronik aku ni. Apa yang kamu berdua sibuk ni? Kita mungkin dah sesat. Apa maksud kau sesat? Tapi bukankah kau ikut peta tadi? Memanglah. Tapi padang pasir ni tak ada dalam peta tu pun. Jadi, aku pun tak tahu sekarang ni kita berada kat mana. Serius? Kamu semua, cepat keluar dari sini. Inilah padang pasir Jerlus. Alamak, bahaya ni. Cepat lari! Biarkan aje lah. Nasib baik kita selamat. Tak sangka ada pasir Jerlus dekat sini. Tapi kita dah sesat ni. Peta aku juga ada ditelan pasir Jerlus. Tak apa, kan aku masih ada peta elektronik ni. Bateri dah habis kot. Habislah macam ni. Macam mana kita nak keluar dari sini? Jangan risau, Lala. Kita pasti akan dapat cari jalan keluar nanti. Tolong pegang video kamera aku dulu. Aku pernah tengok mereka guna cara ni dalam filem. Dah dapat dengar? Sungai mengalir. Dekat je. Kalau kita ikut tepi sungai, pasti kita boleh keluar dari sini. Bagusnya idea ni. Syabas, Harvey. Jadi, apa kita nak buat sekarang ni? Nak rehat dulu ke atau nak teruskan perjalanan? Aku cadangkan kita berkemah dekat sini. Pagi esok, barulah kita balik. Kan dah nak malam ni. Baiklah, mari kita dirikan kemah. Kalau boleh buat macam ni selalu, kan seronok. Yelah, jauh lebih baik daripada keadaan di bandar tu. Tak ada kesesakan lalu lintas, tak ada pencemaran. Tengok tu. Cantiknya. Aku selalu berangan dapat pergi ke bintang-bintang tu. Apa yang ada kat situ agaknya, ya? Tak seindah yang kau sangka. Aku pernah baca tentang planet dan bintang-bintang kat luar langit tu. Ada planet yang panas macam bahang api. Dan ada juga yang dipenuhi air. Ya, aku juga pernah baca tentang sebuah planet yang bernama Bumi. Dengar kata ada makhluk yang bernama manusia yang hidup dekat situ. Manusia? Aku pernah dengar juga spesies manusia tu. Mereka kata manusia amat ganas dan makan apa saja binatang yang ada di situ.
Ngerinya. Jangan cakap lagi. Nanti aku dapat mimpi buruk pula. Bunyi apa pula tu? Entahlah. Aan. Aku juga tak tahu. Bunyi itu datang dari mana? Aku manalah tahu. Arfi, tanya aku pula. Aku pun tak tahu. Macam mana sekarang? Nak pergi tengok bunyi itu datang dari mana ke? Tapi gelap ni. Susah nak cari jalan. Jadi, apa yang kita nak buat? Mungkin kita patut balik ke kemah masing-masing dan tidur sekarang. Tapi aku takut nak bergerak ni. Ya, aku pun takut nak balik ke kemah ni. Aku juga. Dah pagi rupa-rupanya. Kita dah tertidur malam tadi. Nasib baik tak ada apa-apa yang berlaku. Bunyi tu masih ada lagi lah. Macam mana ni? Nak pergi tengok tak bunyi apa tu? Okey juga. Jom. Duk dan long rupanya. Apa yang korang buat kat sini? Kita orang pun datang berkemah. Berkemah? Mana kemah kamu semua? Dekat tepi air terjun tu, ha? Air terjun dekat sana? Dah sehari suntuk kita cari air terjun. Rupa-rupanya kat sebelah aja. Jadi, apa yang korang mau? Sebenarnya kita dah sesat. Nanti kita ikut kau keluar daripada sini. Set. Boleh juga. Tapi kamu semua kenalah belanja kami makan besar. Tak ada hal lah. Setuju. Yeay! Dapat makan besar!